Setiap kali hujan renyai turun di Sungai Pinang, ada satu lorong sempit berhampiran tebing sungai yang orang kampung jarang berani lalu. Lorong itu gelap dan dikatakan sentiasa berbau tanah basah walaupun cuaca kering. Suatu malam, seorang pemuda bernama Razif balik lewat dari tempat kerja. Memandangkan jalan utama ditutup kerana kerja penyelenggaraan, jadi satu-satunya jalan pintas ialah lorong gelap itu. Walaupun dia sudah pernah dengar cerita, tetapi malam itu dia tiada pilihan lain. Dan ketika motosikalnya mula masuk ke lorong tersebut, angin tiba-tiba berhenti. Bunyi cengkerik juga tiba-tiba hilang. Hanya bunyi enjin motosikal dia terdengar. Dan beberapa meter ke dalam, Razif terasa seperti ada sesuatu yang sedang mengikut dari belakang. Pada mulanya perlahan, kemudian bunyinya semakin jelas. Bunyi langkah kaki. Razif menoleh sekejap ke belakang dan dalam samar cahaya motosikal dia ternampak sepasang kaki di tengah jalan. Bukan tubuh, bukan juga bayang. Hanya kaki dari paras lutut ke bawah. Dan yang paling menyeramkan, kukunya menghadap ke belakang, sedang melangkah ke arah Razif. Razif menjadi panik. Dia terus pulas throttle, tetapi lorong itu semakin panjang. Semakin dia memecut, semakin kuat bunyi langkah itu mengejar. Tiba-tiba, sesuatu mencakar bahu baju dia. Dia rasa hembusan sejuk di telinga dan satu suara serak berbisik, "Jangan pandang belakang." Razif terus pecut sekuat hatinya sehinggalah dia keluar ke jalan besar, dan bila dia berhenti di lampu isyarat, dia menggigil teruk. Bahunya ada bekas 4 jari panjang seperti kuku yang bukan milik manusia, dan motosikalnya ada kesan tapak kaki kecil yang berlumpur di seat belakang menghadap ke arah bertentangan. Dan sampailah ke hari ini, orang kampung masih terdengar bunyi langkah yang terbalik di lorong itu setiap kali hujan turun. Dan ramai yang percaya Razif bukan yang pertama dan bukan juga yang